Najib memang merupakan antara Perdana Menteri terbaik Malaysia. Samalah macam ayah dia. Kita akui semua tu. Memang zaman Najib dulu, dia banyak buat perkara yang sangat bagus pada rakyat. Bahkan saya ada buat banyak video yang memuji Najib tau. Namun, jasa-jasa beliau ni bukanlah tiket untuk beliau berlaku tidak amanah kepada rakyat. Dan ini juga bukanlah tiket untuk kita rakyat biasa ni untuk meromantiskan jenayah beliau. Anda kena ingat tau, memang tugasan seorang Perdana Menteri untuk berkhidmat kepada rakyat dan membangunkan negara. Jadi pada hakikatnya istilah jasa Perdana Menteri ni tak boleh wujud sebab memang itu tugasan mereka. Mereka dibayar gaji yang mahal dan juga mereka mendapat kenikmatan yang lain. Amatlah aneh apabila terdapat rakyat terutamanya yang miskin yang sanggup menutup mata hanyalah kerana menghargai jasa-jasanya yang sememangnya merupakan tugasan beliau. Kita wajib terima dan hormat keputusan yang telah dikenakan pada beliau, dan dalam masa yang sama kita berdoakan supaya Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Itu kan jauh lebih baik